welcome back. Ya Allah, setelah sekian lama saya tak upload video sebab dah masuk belajar, lepas tu dah tak pergi jalan mana-mana, so macam dah tak ada vlog nak buat. Tapi kali ni kita ada short vacation lah. Kita ada 2 hari 1 malam dekat Penang. Sekarang pun dah sampai. Sekarang dah pukul berapa Man tadi? Sekarang dah pukul 12.30 dah. Cakap pun dah terbelit. Tak biasa macam tu. So sekarang ni kita nak pergi Bukit Bendera. Berapa tahun lepas kan kita pergi? Last kita pergi Bukit Bendera ni tak tahu berapa tahun lepas dah. Waktu kita orang kecil lagi. So hari ni punya outfit macam pakai dress. Ada dekat TikTok shop, nanti Mel letak link dekat bawah, okay? Lepas tu bag Chuck and Kate, tudung tak tahu ambil kat rumah punya je. Inner Uniqlo. Panas pula. Okay, Abang, sekarang kita dekat mana? Dekat di Lofoten Island, Norway. Ya Allah, tibanya. Sekarang kita dekat Bukit Bendera. Uish. Okay, kita hari ni full outfit TikTok shop. Kita akan letak link dekat bawah. Uish, pakai bulu mata. Gitu. Wow, kepadatan. Jom. Gangga dulu kau. Cabut 2. Ingatkan 1 je cabut. Cacat lah. Belum beli tiket lagi. Bulu mata cabut dah. Apa jadi bah? Kita kena tunggu dalam 1.5 jam, 2 jam. Lepas tu So, tak jadi lah. Kita akan mungkin habis masa dah pukul 3 akan habis kot. Pukul 3. Time. Sebab kita ada nak pergi tempat lain lagi. Pergi tempat lain dulu lah. Belasah tempat lain dulu lah. Tak jam buang masa lah. Tunggu lama sangat. Mungkin esok ke ataupun memang tak pergi ke. Sekarang ni kita dekat Nasi Kandar Sulaiman. Beratur panjang gila. Kita sekarang kita pukul 1. Kita tengok pukul berapa kita akan makan. Mama teka. Mama Angga berapa? Pukul berapa kita akan makan? 1.40. Okay. Angga? 1.40. Along? Apa? 2. Saya 1.50. Beratur. Apakah perasaan menunggu sekarang pukul apa? Sekarang pukul 1.20. Tak apa, sebab kita nak makan sedap-sedap, kita sanggup tunggu. Awak free? Tak. Tapi saya nak bagi soalan simple je dekat awak, boleh tak? Follower awak ada berapa? 100 je. Bagi 100. Awak kenal sis pilih tak? Kenal? Awak ada motorcase? Tak ada, tapi saya nak follow motorcase. Kita ada free casing untuk awak. Saya pakai 13 Pro Max, ada tak? Lepas tu, siapa dekat sini yang dia tak makan nasi kandar dekat mamak kecuali dekat Penang? Kita gang. Sebab dekat sana Mia pernah macam ada satu trauma lah sebab dapat nasi kandar yang basi. So start daripada situ, saya dah tak makan dan nasi kandar dekat mana-mana mamak. Tapi kita akan makan kalau dekat Penang je. So kalau kat Penang kita macam okay, kita akan makan nasi kandar dekat mamak. Tapi once kalau dekat Penang terjadi benda yang sama, mungkin sampai situ je lah saya punya nasi kandar hunting. So itu Along. Sekarang dah pukul 1.51. Abang teka pukul 2 kan? Kita Itu dia Along. Along sama tema Along. Sekarang pukul 2.03. Sekarang pukul 2.03 baru kita dapat duduk. This one Mia punya ayam bawang. Mia punya ada sotong ayam bawang dengan bende. Itu dia. Diorang ni kongsi. Sebab apa bah? Makan tempat lain. Dia nak makan tempat lain. Mi goreng arang. Nak makan mi goreng arang. Cucung udang. Jom kita makan. Sejam lah kan kita tunggu. Tadi pukul 1 kan? Sudah cakap pukul 2 kita masuk. Ni pukul 2. 2-3 minit tadi kita dapat duduk. Sotong. Tak best lah. Nah, abang makan sotong dia. Ayam bawang tu dah. Cidendut. Tak.
Hello. Minum air. Korang ingat kita orang dah habis makan ke? Tak, belum. Ni, Abah nak pergi situ pula. Alah dah tutup. Harapan Abah. Sebab Abah nak kuih tiaw goreng arang. Cucur udang dengan kuih tiaw goreng tu dah habis. So, kita nak pergi ke Geni Bay. Naik basikal. Baju-baju outfit pergi Penang ni nanti Mia akan letak link dekat description, okay? Ni dekat. Sekarang kita berada di Museum Hotel. So jom kita tour kita punya hotel. Okay. Towi cantik gila. Nanti petang sikit Mia tunjuk kat korang belah bawah. Tadi terlupa nak rekod. So bilik kita 125. Ting tong. Tak buka ke? Tata semua dah dekat atas weh. So jom kita nak hotel tour. Dekat bawah ni dia macam ruang tamu. Kita tengoklah kita punya tetamu di sini. Lepas tu tak ada tingkap. Gitu. Oh macam ni je. Oh. Okay. Then lepas Ada Mek Nurin. dia bagi ni. Ada TV. Ada TV tu. Dia bagi macam teh-teh. Lepas tu ada juga peti sejuk. Okay, lepas tu kita Sihat lah. kita nak naik atas pula. Jom. So bilik ni kita ada 5 orang. Tengok Ya. katil dia. Jadi ni king King 1. Lepas tu ada Ya Allah, ya Allah, ya Allah. 3. Sekejap. Lepas tu ada single 3. Ha. Okay, belakang ni kita ada kat sini nak peti besi, nak letak harta pusaka kan. Lepas tu kita ada laci-laci dia ni lah. Lepas tu kita tengok dia punya toilet. Toilet. Angah apa ni? Mana kau? Lepas tu kita bagi toilet dia. Toilet dia ni macam asrama, boleh mandi ramai-ramai. Jom. Kita ada 2 sinki. Saya nak tunjuk ni tak? Siap tu sinki. Yap. Okay. Sebab tak nampak. Masuk macam ni. Okay. Yap. Okay, lepas tu kat sini ada toilet. Toilet Ya, ya. pertama. Tak nampak toilet. Okay. Toilet pertama dan toilet kedua. Itu dia. Angah apa dah ni? Jadi apa vlog aku? Belakang rekod lah. Kenapa tak nampak? Cepat kau sambung tu. Aduh. Masuk. Okay, jom kita masuk tandas dia. So, dia macam unik tau. Macam selalu kat hotel, ada satu tandas je. Jom kita ada berapa tandas kat dalam ni. Tada! Ada 2 sink, so korang tak payah berebut. Cepatlah Mia! Cepatlah Sarah. Kita boleh masuk dua-dua dalam tandas. Okay. So, ni toilet 1. Toilet dia. And toilet kedua. And then ni Kat sini ada shower. ada 2. Sini pun sama. So basically korang mandilah berempat dekat dalam ni. 2 sudah. 2 berak 2 ni. Okay, lepas tu dia sediakan towel juga tau. Bagus Ada gila. 3. Oh 5. Semua 5. 5 towel dia. Lepas tu kat sini lagi juga ni sabun-sabun biasa ni. Weh ada hair dryer. Weh bagus. Kau tengoklah ni bilik kita orang. Weh cantik gila. Berapa satu malam? 300 berapa? 362? Tu bawah dia. Begitu. Dia macam bawah ni ruang tamu, ke atas satu bilik besar. Yeah. Selesa. Cuba tunjuk tu fan. Ada aircon. Antik. Fan dia. Nak tukar-tukar tapi tak bagi tukar lah. Sekarang ni dalam pukul 5 petang. So kita orang plan untuk nak keluar petang-petang sikit lah. So kita akan tukar. Dia akan tukar outfit lain, okay. Kita ada seluar ni kat atas. Kita ada seluar ni dan juga baju ni. Sebab kita kena buat video lagi. Kalau bukan sebab video, Dia nak tukar-tukar. tak adanya aku nak tukar-tukar baju ya. Siap menggosok dah, siap gosok Sekarang dah pukul 6 petang. Ya Allah, aku lupa lagi nak buat tour dekat atas bawah hotel ni kan. Dia macam dah lama tak buat video. Dah lama tak buat vlog. Dia jadi macam berterabur vlog ni kan.
Dia agak berterabur sikit sebab macam dah lama tak buat vlog. Nantilah balik nanti. Sekarang kita nak pergi mana? Pergi mana Long? Makan. Hari ni cuaca sangat-sangat best, sangat-sangat baik. Tak hujan, tak mendung, panas nice-nice, okay. Finally kita dah sampai dekat Geni Bay sebab kita nak tengok sunset. Tapi basikal dah habis korang. Ya Allah, aku sebenarnya nak main basikal. Basikal dah habis. Ramai ke orang jogging semua kan. Exercise selepas. Tahan nafas. Tak ada ke orang jual-jual buih? Wow, ada skateboard. Macam kat Shah Alam je loh. Kat Elmina. Nak basikal. Tang yang belakang siap-siap nyanyi lagi. Cepatlah, jangan sambung. Sambunglah. Na. Wah. Macam basikal elektrik. Nak skuter macam tu. Nak skuter ni. Yay. Kita nak main. Apa dah pakai skirt? Ya tak nampak kot lah macam mana nak buat ni. Ke depan lah. Ha? Seronoknya. Boleh buat video ni kan? Aku punya spek macam nak jatuh lah. Hidungnya ya Allah. Huyau! Jauh pusing. Tu dia. Cuba menjadi Gen Z. Kita dekat Padang Brown. Kita nak dinner. Kita dinner. Pasembok. Kita ada kerang rebus. Tu mi sotong, char kway teow. Panas-panas lagi. Ini green tea shake. Sedap. Allah, makan manis saja. Ya Allah. Bilalah aku nak kat sugar ni. Okay, kita dah pun sampai dekat kita punya hotel. Jom nak tunjuk dekat korang. Ni dekat luar dia pun dah nampak cantik gila kan. Kat dalam dia pun cantik sangat-sangat. Cantik kan? Dekat laluan ni pun dah cantik dah. Tadi kalau korang tengok dekat feed IG Mia, Mia ambil gambar dekat sini je lah. Dekat depan hotel ni. Tengok ni. Okay. Kalau dekat sana, ada dinner ke? Dia ada tempat makan. Mungkin ni nanti untuk breakfast esok kot. Dia ada juga kolam tau kalau korang nak tengok. Tapi kolam dia cetek je lah. Kalau yang bawa anak-anak okey lah. Aduh, kenyangnya perut, ngantuk. Ni dekat atas. Dia adalah tempat duduk macam tu. Cantik kan? Ni dia red carpet. Ini selalu orang buat night wedding photoshoot loh. Along, kalau single jangan masuk footage. Kita dah sampai. Jumpa besok, okay guys. Bye. Kita nak bawa makeup, nak mandi semua, nak rehat-rehat. Kita jumpa esok. Bye. Good morning. Sekarang pukul 9 pagi. Kita orang dah check out and sekarang kita orang nak pergi breakfast dekat Suarasa. Suara Jinda tu Kelantan. Ini pun cuaca baik. Malam tadi pun tak hujan. Walaupun sekarang kan memang cuaca tengah hujan kan. Jom kita nak pergi breakfast dekat Suarasa. Wow. Nampak kesedapan, okay? Kway teow. Lepas tu, walaupun sekarang ni pukul 10 pagi, tapi saya punya air chocolate blended. Kita bagi kamera makan dulu. Baru jadi. Dia bagi nasi lemak ayam rendang. Macam kat Wati. Kway teow.
Ni aku sedap daripada ni. Recommend kalau datang. Dia buka sampai pukul berapa? 7.30 pagi. 7.30 pagi hingga pukul 11 malam macam tu kot rasanya. Korang try check kat Google. Ini kopi pun... Apa benda kau dah cakap? Kopi butter pun sedap. Sedap kopi butter dia. Kita tengok jeruk. Mana jeruk Pak Ali? Ini dekat jeruk kita. Sekarang kita nak pergi Baker's Cottage sebabnya kita nak pergi sambut birthday nenek. Sebelum sampai rumah kita nak pergi singgah rumah pakcik dulu. Nenek ada dekat rumah pakcik, so kita nak sambut birthday nenek. 28 hari bulan. 2 hari lepas. Wah. Weh, comel. Comel. Walnut ice cream cake bah. So kita nak beli yang ni, chocolate walnut ice cream cake. Kita tunggu tulis cake. Okay, kita dah settle beli. Kita Mama? Mama? Dah settle beli. Apa? Kek 100 gram. Hadiah nenek. Favorite nenek ni. Dia hadiah nenek senang je. Nak cakap apa, Tiger Balm, Vicks, last minute. Kita orang last minute nak pergi jumpa nenek, nak terus sambut birthday, bagi hadiah. So kita dekat Eco Shop. Kita cari kotak. Lepas tu kita letak ni dengan hadiah tadi kita orang beli dekat Watson tadi. Yang dia ni dah settle beli. Jom kita bayar. Kita nak letak hadiah nenek. Kita akan letak rambu-rambu. Kita ada Vicks, minyak cakapak, Tiger Balm, 2 Fresh Care. Comel! So kita letak bola-bola api. Siap! Hadiah settle, kek settle. 54 minit lah nak sampai guys. Estimate pukul 7.30 kita akan sampai. Jom kita dah sampai. Tengok nenek. Kek nenek. Cair lah weh. Kita orang daripada tak maghrib sampai dah isyak sampai. MU tengah lawan korang. Korang doakanlah MU menang. Alhamdulillah lah. Kek nenek. Itu apa sama lah nya. Sejuk nenek. Ya Allah. Kebak, aku pergi lah. Balik keluar rumah. Hey y'all, come look at this. Wow. Buat ni. Bismillah long. Angin malam. Kena lagu lagi. Mampu lah. Tengah apa? Ya, 3. Kita dah nak balik. So sampai sini sahaja video kita untuk kali ini. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Bye.